Naik penat dah kita mendengar perkara sedemikian. Dah bayar umrah tak dapat pergi. Kenapa kita tidak tengok betul-betul dulu? Kita ada Andalusia, kita ada Tiram yang bagus-bagus. Dan tempat saya ada Nawarah. Ya. Kalau kita tak mampu yang mahal, kita pergi yang murah. Sistem yang murah iaitu makan sendiri. Kan? Tak perlu kita nak melawat tempat-tempat yang berbayar ni. Kan? Tujuan kita buat ibadah. Kan? Selepas tu naik umrah, kita boleh berjalan di Mekah tu ke, di Madinah ke, boleh. Macam baru ni, saya pergi melalui yang package yang paling murah daripada Nawarah. Nawarah Travel 4,990. Tak ada masalah. Hotel okey. Makan saya sendiri. Kan? Saya bawa Nana SKP pergi. Saya makan, saya nak pilih makan Pakistan boleh, makanan Melayu boleh, makanan Indonesia boleh. Tak jadi masalah. Jadi hati-hati. Jangan tengok dia bertopengkan dia gelar ustaz, kita terus pergi. Kita tengok dulu.